Kenapa atlet takraw tak dijual macam atlet sukan lain? Aku nak start dengan satu benda yang ramai tak sedar. Dalam sukan Malaysia, tak semua atlet yang famous sebenarnya stabil. Dan tak semua atlet yang stabil pernah famous awal. Tu reality. Bila orang tengok takraw, soalan yang selalu keluar, kenapa muka atlet ni tak muncul iklan? Kenapa tak buat personal brand macam pemain lain? Kenapa takraw macam senyap je pasal atlet? Dan jawapan pendek dia bukan sebab tak boleh. Jawapan jujur dia, PSM memang sengaja tak buat dulu. Kalau korang tengok sukan lain, contoh paling senang, badminton, pemain macam Lee Chong Wei bukan terus jadi ikon iklan masa umur 18 ke 19 tahun. Dia makan bertahun-tahun konsistensi dulu. Final dunia, ranking nombor 1, tekanan pentas besar. Baru lepas tu, branding datang dengan sendirinya. Sekarang tengok bola sepak pula. Pemain dijual besar-besaran sebab ekosistem dia dah matang. Liga stabil, jadual konsisten, peminat ramai. Maksudnya apa? Branding atlet tu disokong oleh sistem, bukan berdiri seorang-seorang. Sekarang kita masuk takraw. Sepak takraw lama hidup dalam fasa, menang satu kejohanan, lepas tu hilang momentum. Jadi kalau korang jual atlet terlalu awal, sebelum pasukan stabil, sebelum prestasi konsisten, sebenarnya korang sedang cipta tekanan palsu. Ramai tak sedar yang dalam beberapa kejohanan antarabangsa sebelum ni, PSM sendiri pernah sebut dalam liputan media bahawa atlet muda yang terlalu cepat disorot media lebih cepat drop prestasi sebab fokus teralih. Komen, expectation, comparison. Sebab tu dalam takraw, satu servis silap boleh ubah satu game. Kalau kepala dah serabut, kaki ikut rosak. Sebab tu pendekatan Persatuan Sepak Takraw Malaysia agak kontra dengan apa yang orang biasa nampak. PSM buat terbalik. Stabilkan pasukan dulu, kuatkan sistem dulu, biasakan atlet hidup dengan tekanan perlawanan, baru fikir exposure. Ni bukan anti-branding, ni delay branding. Dalam sukan berpasukan, atlet yang terlalu cepat jadi muka selalunya jadi beban taktikal. Kenapa? Sebab lawan akan target dia, provoke dia, exploit tekanan mental dia. Dalam takraw, korang boleh bunuh regu dengan ganggu satu pemain saja. PSM faham benda ni. Sebab tu, walaupun sekarang ada atlet yang menang anugerah, dapat pengiktirafan antarabangsa, mula dikenali dunia, PSM tak terus push dia jadi produk. Bukan sebab tak bangga, sebab mereka ni atlet tu menang dulu sebagai atlet, bukan hidup sebagai jenama. Dan ni poin paling penting. Branding yang datang sebelum kestabilan akan cipta expectation yang atlet belum bersedia pikul. Branding yang datang selepas kestabilan akan jadi lapisan tambahan, bukan beban. Tu beza besar. So, bila orang tanya aku, kenapa atlet takraw tak dijual macam atlet sukan lain? Aku jawab macam ni, sebab sekarang ni, PSM sedang bina asas yang betul. Menang dulu, stabil dulu. Biasakan tekanan sebenar dulu, branding akan datang dan bila dia datang nanti, dia bukan branding yang rapuh, dia branding yang boleh bertahan. Dalam sukan, ramai orang boleh cipta bintang cepat. Tapi yang susah ialah cipta atlet yang tak runtuh bila spotlight menyala. Dan jujurnya cara PSM ni buat benda yang tak popular, tapi logik.